Xpeng G6 rear wheel drive long range ni berharga RM180,000 dan dengan harga tu anda mendapat sebuah kenderaan elektrik yang sebenarnya sangat pandai. Nak masuk ke dalam Xpeng G6 ni punyalah senang. Apa yang anda perlu lakukan cuma berjalan ke arah kenderaan ni dan dia akan detect sendiri kunci dan nampak tu dia dah buka. Nak masuk senang dan bila anda masuk kereta dah pun start. Ciri seterusnya yang ada pada kenderaan ini adalah rear view mirror dia, di mana kalau anda nampak memang daya penglihatan memang sangat kurang, lebih-lebih lagi bila ada 3 orang yang duduk di belakang ni. Jadi masa anda nampak belakang, hanya tekan butang dekat atas ni dan dia jadi video. Satu lagi yang anda perlu tahu adalah kamera dekat depan ni, di mana kalau pada standard range dia hanya menggunakan kamera sebagai mata untuk dia punya driving assistant. Tetapi starting daripada rear wheel drive long range punya variant ni, dia menggunakan chip Orin sebagai driving intelligence system dia, di mana kalau nak simpulkan ini ada otak lah sikit, tapi yang lower range tu dia hanya menggunakan mata dan tak ada otak. Lagi satu, sistem dia boleh detect, di mana nampak tu ada makcik tengah jalan pun dia boleh detect. Lebih menarik lagi, bila anda berada di dalam trafik yang sesak, dia boleh detect sehingga kan kereta yang akan masuk ke lane korang.